Hahaha, kena ban, hahaha, pui. Oh Joy, kenapa? Kena ban. Kau buat apa? Aku nak lawan dengan Pok Ju ni. Lawan tu tahu, kau kena ban. Kau ni aku tak pandai live sebenarnya. Lepas aku live je. Tak, kejap. Kau kena masa kau tengah fikir ke masa seorang-seorang? Tak. Seorang-seorang. Hari? Lepas tu kau marah siapa? Kau marah orang? Mana ada aku marah orang. Aku marah atas je. Aku kena B. Tak pandai aku nak sebut. Akaun ni kalau kena sekali lagi bahaya pergi aku. Okey, kalau kau tanya aku, okey, kau ni kau kena behave. Lepas tu je, Assalamualaikum. Buat je tu cuy. Assalamualaikum. Aduh, nak kena tipu-tipu pula. Tak best. Tapi itulah kena jadi juga. Cap, dekat kau punya bawah tu ada keluar warning tak? Ya, sebab tu aku tak live kau ni. Dia sekali je lagi kena. Oh, dah keluar eh? Dah keluar lah sebab tu. Ya, akaun tadi tu sampai bila? Sehari je. Oh, tapi malam ni memang nak live jugalah maksudnya. Memang nak live lah. Aku tak live malam. Semalam belagak tu Ryan balik. Izinkan aku buat punishment dulu. Kau buat dulu. Kau jangan. Cuy, minta maaf lah cuy. Tiba-tiba terkuat aku cuy. Dia ada medium dia tu 24. Tiba-tiba aku 30 cuy. Aku pun dah ada ni. Mandi dulu. Aku ni nak cakap pun takut ni. Itu apa cakap kau? Minta maaf. Saya nak cakap. Kalau hilang, ya Allah. Tapi maklum lah, bulan ni dah jarang lah. Kena cari jugalah. Tak apa. Brats, kau betul-betul bagi aku mandi, Brats. Ya Allah. Tak apalah. Korang bertiga lah. Aku rasa aku punya perjalanan macam dah habis. Aku rasa lah. Tak payah. Kenapa tak macam baik? Abang kena dengan saya malam ni. Tak, kau dengar sini Kaidir. Kenapa Abang Acap invite kau naik? Aku invite tadi kau decline. Mana ada aku Mana ada saya decline. Oh ya, invite aku. Invite. Oh, ya. Saya invite abang tak boleh. Tapi aku tak nak lawan Kaidir. Kaidir ni poin bawah 500 pun dia suruh mandi. Kau tahu? Baru Acap aja. Abang Acap aja. Tak apa. Itulah. Saya poin bawah 3,000 kena tarik kucing. Dia dengan aku 500 cium tak kucing aku suruh. Okey cuy, tak apa kalau macam tu. Itu lagi dahsyat. Kaidir, Acap, Labu. Kau jangan belah. Kau dah bagi aku mandi. Jangan lari dulu. Kalau ada salah dan silap, minta maaf. Kaidir, sebenarnya abang tak nak kau ni Kaidir. Ini kita Kaidir, Labu dengan akulah. Kita sama-sama lah bantu supaya Acap tak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Cuy, kalau ni cuy, kau kena itulah aku cakap kena tahan sikit cuy. Kalau aku ni mulut aku ni leather sikit. Kalau kau betul-betul takut, jangan tengok Kaidir banyak, tengok aku. Okey? Tapi macam mana kau lawan Kaidir Kau lawan Kaidir lah. Apa ni? Ikutlah mana boleh. Masalah. Kalau akaun Apple Agency pun aku tak boleh. Ini pula akaun Ori. Tak. Masalahnya Apple Agency 9,000 ni 3,000 lebih je. Takut ke? Lama tak live aku banyak sifar kata. Betul lah dia mengundang ni. Kalau dia mengundang, sabar cuy. Sabar. Aku jadi PA kau hari ni. Kau nak cakap apa-apa biar aku yang cuy boleh macam tu. Jangan Kaidir. Okeylah, tak apa guys. Kita try lah. Kita try. Okey, ni macam mana cuy? Nombor 4 ke? Kita main 3 game je Boleh. Aku pun banyak 3 game. Aku pun tak lama kalau boleh. Tapi 3 game tu dia besar tak besar denda dia. Oi. Okey, Cap, kau pun kenal aku macam mana. Aku langgar je punishment. Bang, pedihnya bang. Tapi nak sebut aku pun takut lah sebab kau kecil pun sebut dia kan. Apa nak sebut apa? Okey, kalau kalah ikut korang lah. Tapi yang tak nak lah yang ringan-ringan nanti orang tak tolong. Tak. 3 ni berat. Mandi. Macam tadi tu berat tak? Satu bedak, badan satu bedak, lepas tu kena mandi. Itu berat. Itu lepas tu lagi pilihan lain. Masalahnya sini baru lepas hujan. Masalahnya aku view pun tak banyak ni. Kau ni lama tak live. Kau tak banyak pun 3,000 dah. Dan Kaidir, Sultan dia ada kat abang ni. Dia akan pergi sana. Saya kena Okey, tak apa. Boleh Nombor 4 nak main team ke nak main solo? Main team It's up to you. Team bro. Tak kuat ni. Okey, macam mana? Team ni macam mana? Team ke solo? Solo. Team lah. Team. Solo. Team kan semua tak adil pula kan.
Tolong. Sebab Labu, aku kena jaga Acap. So aku dengan Acap. Boleh ke? Tak payah. Mentang-mentang TV Sultan pun gagal, lepas tu kau nak berdua pula dengan dia. Pernah jadi apa tim korang? Solo lah, solo. Tak ada solo lah, solo. Kalau mulut Acap pedas, mulut aku lagi pedas tau. Nak solo. Baik. Kalau benar kau mahu melawan. Berat. Ini berat. Dia ni kau kena hati. Ini dah tak ada kira bawah 1,000 ke bawah 2,000. Okay, tak ada kira. Aku sendiri kalau poin aku 200 pun aku buat. Okay. Lepas tu. La ilaha illallah. Brats. Adin. Cuy. Acap tahu aku macam mana. Lepas tu ada ni. Next aku ada ni juga. Ada kicap, ada sos. Boleh. Kita tepung luar. Okay, kita pakai bedak atau tepung dulu Tak apa kan. Last kali tepung satu badan, lepas tu mandi. Solo ke apa ni? Solo. Bismillahirrahmanirrahim. 3 game je. Bang, tak banyak dalam kau ni. Banyak, at least saya tak Hey, dapat 3 game lagi. Tolong guys. Ya Allah, dia keluar je tu. Korang Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok baru tap-tap dah 3,000. Terima kasih Aguk. Bukan Guys, Berarti jangan nombor 4. Guys, boleh ke tolong tap-tap saya? Tolong tap-tap screen guys. Boleh ke Tolong, abang Kak? 1,100 guys. Tolong Abang, tap-tap boleh screen ke guys. Pak Kalsum tolong. Guys, tolong tap-tap screen Lain-lain guys. semua. Ada 3 je. Okay guys, kita Yang ada lain-lain tiga. geng, yang lain-lain. Dia dah beritahu dah tadi. Yang lain-lain. Pan, pergi tengok Pan. Weh, saya dah lama tak rasa macam ni. Duk Azim. Ya Allah, bestnya ekor HCS ni. Bestnya ekor ni, ya Allah, rindunya. Walaupun view dia tak setinggi Apple Agency sebab lama tak live. Saya kejap je ni. Ui, Aaron M. Bang Aaron. Tadi saya kena ban bang. Tengah nak lawan dengan Pok Ju bang. Crack. Ui. Ya Allah, ekor ni. Tapi saya belah hari ni je sebab kena ban tadi. Saya tak boleh nak lari hari. Takut kat saya. Crack, terima kasih. Kak Tasha pun ada lagi. Ngemis coin ke tu? Betul bang, betul. Ngemis coin bang. Abang dah puas hati ke bang? Saya tengah ni bang. Okey bang Saya ngemis coin bang. Kalau abang rasa boleh menyakitkan hati saya, terulang kat abang. Terima kasih. Config. Jangan layan komen tu. Aku kena jadi budak baik hari ni. Aku kena baca yang baik-baik je. Aku kena cakap yang baik-baik je. Hai. Tak apa. Nak cakap apa pun cakap lah kat saya. Saya okey je. Korang semua baik. Terima kasih kecam saya. Saya tetap sayang awak. Love you. Malam ni saya lawan BK. Jadi saya terpaksa live account ni. Saya tak berani sebenarnya. Tapi saya terpaksa. Rupanya ACS punya account dengan Apple Agency. Bila lama tak live berat view dia. Tapi tak apa. Alhamdulillah. John Sugar. Abang John Sugar. Nizam Rae. Cik Wan. Apa khabar? Alia. Hai. Abang Crack. Abang Aaron. Ya Allah. Boleh ke menang malam ni? Masya Allah. Terima kasih. Kaide. Satu rose weh. Satu rose weh. 160. Tuduh mulu takut aku. Hai semua, Assalamualaikum. Saya sayang awak. Awak semua pun kena sayang saya. Sebagai kawan. Gacor cuy. Akeng, hai abang Akeng. Hai tim kodok. Kenapa semua gelak? Semua tak kena ni. Kali 3 guys. Tu je saya cakap. Assalamualaikum. Kali 3. Kita ada kali 3 abang-abang, adik-adik, akak-akak. Tapi tak ada pasaan pun. Kalau nak tolong, tolonglah. Takut orang kerja last minute. Tapi kalau tak ada, saya redha saja. Manisnya senyuman awak. Terima kasih. Ada lagi 16 saat je. Tapi tak ada orang tolong. Tapi tak apa. Rezeki tu kan ada. Ya Allah, Abang Aaron. Terima kasih Abang Aaron. Terima kasih Syah. Abang Aaron. Moga murah Abang Aaron. Murah rezeki. Ya Allah, Crack. Masya Allah, Crack. Abang Crack. Terima kasih Abang Crack dengan Abang RO. Tolong saya. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa abang-abang saya. Saya doakan abang-abang saya murah rezeki. Sihat selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jadi kita ada kek tapak kuda, kita ada pistachio, kita ada Nutella, kita ada coklat, kita ada strawberry. Jadi korang boleh order nak yang mana ya.
Alhamdulillah. Siapa yang bagi sedap? Allah yang bagi sedap. Terima kasih. Ya Allah. Alamak, saya tak jual apa-apa pun. Saya tipu je. Saya tak jual apa-apa pun TikTok. Saya gurau-gurau je. Kalau saya jual, saya mesti ada beg kuning. Tapi saya tak jual pun. Hai, semua tak kena ni. Diam je lah. Semua tak ada sebut ni. Nak sebut apa takut aku ni. Nombor 4 lah kita. Tak pernah. Tak pernah kita jelah terus bedak. Madam! Kita buka jelah terus bedak. Madam, tak masuk. Guys, tak Wait, gerak. wait. Dia kejar. Tak masuk, Dia kejar madam. tu. Tak boleh kejar. Hey. Korang lambat. Terima kasih. Mak DC. Buka dia kejar. Mak DC, Dina, terima thank kasih. you. Tak boleh dah. Nombor 4. Arwah kita. Alhamdulillah. Sebab tak ada. Sebab tak ada. Terima kasih. Apa ni? Madam, thank you Kak Tasha. abang. Thank you bang. Yeah, thank you. Alhamdulillah. Terima kasih rezeki Allah. Terima kasih abang-abang, kakak, adik-adik yang tolong saya. Terima kasih tau. Terima kasih korang yang tetap skrin. Kaidi. Kaidi lawan. Aku bergetar di sen. Okey, silakan cuy. Tan Sri, silakan Tan Sri Acap. Kaidi dah kalah kan. Kaidi pergi lawak denda tepung satu apa tah dari kepala Ni bedak. Satu tau. Dia penuh putih tu. Dia selalu Tolong mama. kerik Dengan benda. saya tak kira lah pun Kaidi 1,200 ke apa ke. Kaidi buat je Bedak ni. Kaidi ni ingatkan lawan solo je kalah. Lawan berempat pun kalah. Ya. Maafkan saya Kaidi. Kaidi kalau saya pakai Diam, account diam. macam saya nak sebut kat mulut saya. Account tu dah kena warning tu takut. Yelah. Kaidi buatlah apa-apa janji. Kaidi hibur. Kaidir, bukan dia patutnya dia jirus macam ni ke? Ada jirus lah. Alamak. Oh ya? Yang macam Abang Fat cakap tu. Yang tu. Yang kan semalam kan kita buat. Bukan tapi- macam tu Kaidi bukan. Lepas tu? Tanya Tan Sri. Terus picit banyak. Pandai. Kaidi pandai. Kaidi pandai. Ibu jadi baik. Kaidir. Jadi baik. Bagus Kaidi. Bagus pandai. Lagi Kaidi. Lagi Kaidi. Lagi. Ya bang. Sikit je lah. Lah. Saya RM1,200 tak minta duit abang. Minta maaf abang Alah, tadi kata saya pun ada komen macam tu. Saya block je. Sama lah. Tak tahulah. Okey, game Kan okey macam tu cuy. Assalamualaikum. game kedua kita main dahsyat lagi. Ikutlah Abang Labu nak bagi apa. Kau jangan ni. Kau jangan. Sikur capai. Aku dah 2 game je. Tak nak banyak-banyak. Yasir ikutnya lah sini. 3 game lah. Abang Acap kata. Kaidir. Game. Ni lagi dulu. Lepas ni lagi dulu. Lepas ni. Nak elap dah. Lepas ni Makin lagi. nak main. Janganlah main yang berat-berat. Nak main yang ringan-ringan ke Kaidi? Kaidi pergi cari budak-budak baru main TikTok Jangan kami tahu Kaidi. Sini tak ada benda yang macam tu Kaidi. Rambut pun dah makin kurang dah tu. Hai. Tapi Kaidir dah jalan punishment ke belum? Kita pun tak tahu tadi tu kulit kepala ke tepung bedak tadi tu. Asrap. Sabar. Tak. Comel. Kaidi baik. Okey TikTok. Macam ni. Kaidir dah mandi belum? Dah lah handsome macam ni. Kaidi handsome macam ni mesti dah mandi. Tak, masa aku punishment. Oh. Dah. Dah. Macam mana Tan Sri? Kita mandi. Sekejap lagi tak ada game ketiga. Tan Sri lepaskan ke? Kita jangan mandi dulu sebab biar labu kering dulu baru kita mandi. Sebab labu tadi dah mandi kan. So game kedua apa? Yang kedua ni kita ada apa yang best kan? Odol di kepala kot. Odoi. Bagi gigi. Bagi gigi. Buat macam minyak rambut tau. Lepas tu buat pacak. Boleh. Lepas tu buat pacak. Rambut aku dah rosak. Nak main 3-4 ke? Terpulang. Awak nombor 1. Awak decide. 3-4. Perbincangan lah. Lagi cantik perbincangan. Okay cuy, aku tanya. Ini last 2 kan? Maksudnya? Tu. Okay, kalau macam tu, yang ni 3-4. Last kali 2-3-4 kena. Satu. Cantik. So yang ni 3-4. 4, 3-4, 2-3-4. Okay, ni 3-4 Baru dia fight sikit. Dia fight. Dia bukan jauh. Aku memang tak tahu. Jauh tu. Apa yang fight? Mampus. Kau cakap apa fight ni?
Timbak tak reti buat yang solo tu aku pun. Okey, 3 4 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa benda terakhir. Baik. Abangkah. Akaun Acap S ni lama tak guna. Ya Allah. Semua ni kawan-kawan. Diorang ni bagus-bagus ni. Bagus-bagus. Ni bagus-bagus. Khairdir ni handsome orang dia. Cantik. Budi pekertinya pun elok. Alhamdulillah. Terima kasih bang akak yang tolong saya kak. Moga abang akak dimurahkan rezeki. Sebab akaun ni saya takut bang nak guna sebenarnya. Saya tak boleh nak heavy. Lama saya tak pakai akaun ni. Ui, Abang Aaron, Masya Allah. Terima kasih Abang Aaron. Saya tak minta pun, tapi Abang Aaron dengan Abang Am bagi saya gift. Moga Abang Aaron dengan Abang Am dilimpahkan rezeki berlipat kali ganda. Abang Atai. Kalau lah ni kat Eco Agency tadi saya sambung balik benda tadi tu. Tapi sebab kat Eco Acap S kan Abang Atai kan. Terima kasih ya Abang Atai ya. Di saat saya mencari booster, Abang Atai kalahkan saya. Alhamdulillah, terima kasih Abang Atai. Masya Allah. Salah satu saya kena ban pun sebab Abang Atai tadi. Saya marah-marah Abang Atai, saya punya Abang At. Tak sebut apa-apa. La. TikTok. Kita sentiasa mengajar yang baik-baik TikTok. Itu nama kawan saya. Yang tadi tu nama kawan saya. Saya lupa sebab nama dia kalau letak B depan dia jadi tu. Faham tak? Nama tu, saya kata sebab nama tadi tu dia macam bunyi yang lagi satu tu. Faham tak? Terima kasih bang bagi kereta api bang. Saya tak cakap apa-apa TikTok. Saya cakap yang baik-baik je. Alhamdulillah. Saya sayang TikTok. TikTok terbaik. TikTok the best in the world. Tanpa TikTok, kami sunyi. Yeay. BC. Janganlah tolong macam tu. Dia datang juga dekat sini menguji iman betul Sabar cap. Terima kasih kawan-kawan. Saya main 2 game je. Lepas tu saya nak end live dah. Saya takut nak live kau ni. Akaun saya lagi satu tu esok dah boleh live dah. Ataupun sekejap lagi dah boleh live. Sebab saya dah appeal. Tak tahulah. Bang, kita ada kali 2 bang. Kalau abang-abang akak-akak sayang saya bolehlah bagi. Tapi jangan risau abang-abang akak-akak. Sebab benda ni dia tak ada pasangan pun. Abang-abang akak tak bagi pun saya tetap sayang abang-abang akak-akak juga. Tapi kalau abang-abang akak-akak bagi, sayang saya lagi banyak. Dia jadi macam bertambah-tambah sayang tu. Macam tu lah. Kenapa Hatim gelak Hatim? Hatim pun saya sayang. Semua saya. Ya Allah, Abang Azim. Terima kasih Abang Azim bagi saya kereta api Abang Azim. Saya tak tahulah nak cakap apa. Ni abang nama pelik ni bagi saya gift 200. Thank you yang bagi bunga, bagi aiskrim. Terima kasih Abang Syam. Alamak. Abang Labu kejar saya lah kawan-kawan. Ni bahayalah lagi. Ni kena nombor. Abang Aaron, terima kasih Abang Aaron. Tapi Tiger Labu kejar saya. Abang Crack. Boleh ke kita kejar Abang Labu balik? Abang Crack, terima kasih Abang Crack, Abang Aaron. Abang Crack, Abang Aaron dengan Abang. Terima kasih Abang Aaron, Abang Crack. Ya Allah, abang-abang saya ni sayang saya lah, baiklah. Terima kasih tau abang-abang Crack Aaron semua. Terima kasih. Abang Labu kuat lah. Tapi last game ni saya takut sebab last game ni 2, 3, 4. Moderator saya tak ada lah sebab sini moderator lama-lama banyak dah tidur saya rasa. Jadi boleh ke kalau korang tap screen jauhkan sikit dengan Abang Tiger Labu. Saya takut lah nak cakap banyak-banyak. Kan? Sebab dangerous lah untuk saya. Saya pun tak tahulah. Abang Razman, terima kasih Abang Razman. Saya tak boleh sebut nama TikTok awak, saya sebut nama Razman Sebab nama awak tu bahaya. Sebab kalau tambah B depan memang selalu TikTok tu. Jadi saya panggil awak Abang Razman. Saya tengok nama betul awak. Saya tak boleh sebut nama awak yang kat TikTok ni. Saya tadi gurau-gurau marah-marah awak, hilang akaun saya. Dia ingat saya nak awak tu kot. Tapi itulah Abang Razman. Dekat Amoy give 10,000 kan. Takkanlah dekat yang kata macam adik ni macam tu. Tak tahulah lah lagi kalau Abang Razman. Saya selalu tengok Abang Razman live nyanyi-nyanyi. Terkapai-kapai ku kelemasan, sakit dirundung oleh. Saya tak ingat lah lagu tu. Saya ingat lagu
Riang hatiku badan bertuah, punya teman yang comel dan Sangatlah tu. kawan yang Tak baik. lawan dah. Berserah je. Abang Buat je. Kita buat je. Dapatlah Kita booster. buat dapatlah je. booster. Rambut dapatkan berangin. lah. Ya, nak berangin dah rambut aku sekarang. Kesian hidup kau. Semangat. Tak apa. Thank you, Terima madam. kasih kepada Abang Saidin, Thank you, Strawberry. Abang Amar, DLC. Terima kasih Abang Aaron, Abang Razman, Aaron, Crack, Azim, Am, Stap dan yang lain-lain. Moga rezeki. Banyak betul lah ekor-ekor mengepek ni. Hai, siapa aku nak suruh jaga ekor aku jap ni. Aduh, hai. Ni Aduh, Khairi, rasa serba salah pula bila poin Khairi 747 dah macam nombor, saya jilat tai kucing saya sanggup lagi. dah macam nombor plate kereta abang dah. cuy. Yes. Baik cuy. Tak apa, apa tak berkira. Nah, ha. Tu dia. Itu dia. Kelon. Abang suruh bubur kat rambut je, dahi tak payah kot. Lepas tu Abang Acap kata, Dekat dengan dahi. Aidil, Abang Acap kata mohawk macam ni kot. Apa dia? Yang tu leper. Itu macam Profesor Kelon kan? Dia macam ni. Dia mohawk. Apa dia? Dia jadi tegak macam ni. Tegak. Kira jangan tanya banyak kali. Abang takut abang tak lepas perangai abang yang betul ni. Mohak tadi. Abang nampak Abang Acap tu meronta-ronta tu. banyak benda dia nak top up tu. Okey. Okey. Kenapa macam Francis punya logo? Baca Macam Ambro punya logo. Kalau Perancis punya logo ayam kan? Yelah. Maksudnya yang belakang tu. Okey. Guys, dengar baik-baik, ini adalah penentu Ni segala. last game ni game dahsyat tau kawan-kawan. Kasih tadi. Ini of course lah kena basah lah kot rasanya. Ni mandilah. Mandi 2, 3, 4. 2, 3, 4 mandi Dia boleh mandi terus tu. Tambahlah cuy. Aduh cuy. Okay, mandi dengan apa? Datuk Am ada ke? Datuk Am lah dah. Mandi dengan Cuy. Lepas tu dia buat Profesor Kelon. Ada Bos King. Okey. 2, 3, 4. mandi je lah kot bu. Bos King. Mandi shampoo. Mandi shampoo. Macam mana shampoo kepala? Eli boleh bersihkan sekali. Kepala muka sekali. Kepala kau ke muka pula kau. Jangan bu muka. Muka selalu kena warning aku kata. Warning kot. Kepala. Kalau aku takut bu, naik conference aku bu. Okay. Nanti aircon emergency semua on. 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah last. Ni last game lah. Kalau ada game pun saya tak ada dah. Ni last game je. 3 game je. Jadi ni final lah. Terima kasih tau abang-abang tau. Abang-abang kakak nak saya nyanyi lagu tak? Saya pandai nyanyi. Kalau abang-abang kakak adik-adik nak dengar saya nyanyi, saya boleh nyanyi. Daripada kita pacaran. TTU turun ni. Mana ada TTU bang? Kalau ada TTU bang, saya menang, saya mandi sili bang. Lebih baik kita solawatan. Terima kasih Abang Krek. Oh ini gift baru Abang Aaron M. Terima kasih tau Abang Aaron M. Kalau Abang Aaron M tak bagi, saya tak tahu ada gift baru macam tu. Ui kuatnya Abang Fat Boceh. Yang ni mungkin saya pun boleh kalah ni. Yang ni nombor 2, 3, 4. Nombor 4 tak payah kita tahu dah siapa dia. Tapi 2, 3 ni dangerous juga kan. Kalau nombor 4 dah tak ada orang lain dah. Saya teka-teka. Mungkin sahabat saya Haidir. Tapi 2, 3 dan 1 ni memang kita tak tahu sebab tengok sekarang ni Fat nombor 1, Labu nombor 2, saya nombor last. Saya nombor 3, nombor 2 kan. Tapi everything, kalau view saya tak tinggi lah kat ikut acara ni. Mungkin saya dah lama tak live kot kawan-kawan kan. Nanti kalau saya dah live lama-lama dia okey lah. Tapi lambat lagi lah saya nak live balik. Saya takut kan. Saya nak cari rezeki lebih je mana sebab tadi tak ada cari dah kena B. Kalau kawan-kawan saya sudi boleh ke tekan tag like love dengan saya. Kita buat sama-sama boleh ke? 1, 2, 3. Edit monitor boleh. Nanti saya cari siapa yang selalu masuk live saya 1, 2, 3. Nampak tak kawan-kawan kita dah 5.5. Nampak tak kita tak ada gift. Gift kita bunga tapi terima kasih tak bagi bunga. Nampak tak kita dah nak kejar nombor 1. Tak pakai gift pun. Kita 5.8 dah. Nampak sikit lagi nak 6,000.
6,000 dah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ramainya orang tolong. Kita dah nak kejar lah 6,300 dah. Ambil jari letak kat skrin je. Kita dah kejar lah. Kita pakai tap skrin. Tapi labu ni bahaya guys. Dia last minute. Abang Aaron yang handsome. Ni last game saya tau. Abang Aaron yang handsome. Abang crack-crack yang sadar lagi pemurah. Saya sayang abang-abang saya tau. Kalau nanti dalam susah apa-apa, Abang Razman pun tahu. Abang RO, Abang Azim. Kalau ada masalah apa-apa, nanti abang-abang cari je saya. Saya ada je. Kalau macam nak minta saya bagi motivasi ke, saya pandai. Kalau minta pinjam duit tu, tengok keadaan lah bang. Saya pun banyak benda nak bayar. Tapi kalau abang setakat nak teman on the phone, saya boleh bang. Malam-malam nak sleep call ke. Terima kasih abang crack-crack. Terima kasih abang nama mata satu macam tu pelik-pelik tu. Terima kasih bang. Takutnya bang, last game ni mandi sejuk. Saya tak boleh mandi malam-malam. Nanti saya demam. Saya kalau mandi sejuk-sejuk aja sejuk. Saya sejuk gitu. Lemak kuat lah. Saya tak tahulah guys. Saya pun dah terima kasih guys. Lemak 18 saat je lagi. Saya nombor 3 ni. Tak apalah. Kalau saya kalah tu kan bukan rezeki saya kan. Nak mandi macam mana. Ya Allah 8 saat je lagi. Terima kasih Abang Stap. Ya Allah Abang Aaron. Abang Aaron dengan siapa tu? Abang Aaron terima kasih Abang Aaron. Abang crack-crack Abang Aaron. Gift sama lah. Abang Aaron dengan Abang crack-crack gift sama lah. Abang Razman. Abang Razman. Terima kasih Abang Razman. Abang crack-crack Abang Aaron. Abang RO. Ya Allah. Semua gift 5K. Ya Allah dia pakai booster pula. Ya Allah. Baru nak happy. Dah takut balik dah. Tak sempat nak rasa nikmat dunia kejap. Baru nak rasa macam ya Allah bestnya. Tiba-tiba dia dapat booster. Takut pula rasa. Aduh berdebur-debur je jantung ni. Kenapa pula dia dah 28,000 pula dah bang. Dia dah 28.5 pula bang. Macam mana pula bang? Kita ada booster tak? Tadi kita menang tak ada booster ke bang? Abang crack-crack ada booster kan? Abang crack-crack boleh ke bagi 30 saat terakhir abang crack-crack. Dekat sebelah gift tu ada exclusive gift. Kat situ ada booster abang crack-crack. Tolonglah abang crack-crack. Abang crack-crack semua booster ni bang. Abang crack-crack ada tu. Ya Allah. Ya itu awan bang crack-crack. Siapa yang pegang booster tadi? Abang Aaron ke? Masya Allah. Ni sekarang kan abang crack-crack saya check point labu. Saya check point labu. Labu tutup point kan. Labu sekarang. Berapa point labu? Tak tahulah. Ya Allah. 7 saat. Tolonglah guys. Labu sekarang point dia berapa? Ya Allah. Labu 3. Labu nak kejar kita. Ya Allah abang crack-crack. Terima kasih abang crack-crack. Alhamdulillah. Ya Allah abang crack-crack. Masya Allah. Tangdu. Harimau Malaya. 15K weh. 15. Terima kasih abang crack-crack. Abang Aaron, Kak Lela. Saya tak berani nak lama lah kat sini Kak Lela. Kak Lela sihat ke Kak Lela? Assalamualaikum Kak Lela. Abang crack-crack terima kasih tau. Abang Aaron, Abang Razman, Abang RO, Abang Stap, Abang Mata. Cik. Dengan Azlan, Nazlana. Yang tap-tap pun terima kasih. Hai Kak Ramli. Alamak sianya Kak Khairi dia 500. Terima kasih. Sorry geng kalau bahasa saya kasar. Kenapa bu? Tak, dia kacau. Benda tu kalau 15K kali 5 dah berapa? 15 kali 5. Biarlah bu, kalau dia tak kacau aku tak menang. Okey lah tu. Habis tu sampai bila kau nak kering? Alah, aku memang tak suka basah-basah. Aku suka yang kering. Ni yang ikan kering. Apa hal pula kau? Dengan Kaidir berdua pun kau tak kena apa? Kau bawa pula kita berdua bertiga dah sekarang pun kami kena lagi. Manalah nak tahu. Memang hari ni rezeki selalu kan dah kotor-kotor. Jap. Jangan marah. Kaidir. Apa? Poin 500. Macam tak sanggup lah nak tengok Kaidir buat. Tapi dah janji kan. Saya akan buat bang. Point tak ada pun saya buat. Baguslah Kaidir. Madam, thank you madam. Strawberry, thank you. TLC, Kelantana, thank you. Syah, Serara, Siti, bro, thank you. Jangan lama-lama kat kursi. Semua dah kat toilet dah tu. Aku memang mandi kat sini. Apa masalah kau? Oh, terpulang lah. Kita bagi tahu je mandi kat toilet. Shampoo kepala jangan lupa tau Kaidir. Walaupun 500. Sekejap cuy. 500 pun shampoo.
Biar hilang kelimomo semua. Labu memang buat paranormal buat shampoo ke Labu? Ya. Lengkap. Barang-barang aku lengkap. Oh. Fikir semua, yes, betul. Sekarang ni aku live awal. Lepas tu atas pukul 12 aku fikir. Guys, Paranormal pukul berapa Labu? Tengok pukul 10 ke, pukul 9 ni. Mana hantu keluar lagi pukul 10 Bu? Kita jalan-jalan je. kau ingat dia kerja shift ke? Dia tunggu. Ada pangsikat pukul 12. Masuk tuan, macam tu. Oh. Tapi okey lah. Apa benda lah ekor-ekor VC ni aku geram betul. Sabar cuy, sabar. Cap, hari tu kau pergi Cap, baru-baru ni? Pergi. Aku 3-3 aku ada. Tak semeriah kita Tak. Dia tak semeriah yang pertama dengan kedua. Kamu lagi kau lah kan? Dia yang paling ramai yang first Bu. Berapa puluh? 40,000 Kepala otak kau. Sorry tidak. Stadium tu paling muat pun 20,000 lebih je Bu. 20,000, okey. Kadang muka dia yang pertama dekat 18 ke 17. Yang kita pergi tu 14-15. Yang baru ni lagi sikit lah. Suku pun tak ada tu. Tak. Kosong kan. Jangan cabar aku Bu. Bila aku dah cakap tu jangan nak menafikan. Tak kita keluar benda-benda bukan. Tapi tak adalah Cap. Aku rasa macam tu. Wah, gila. Ekor ni lah Bu. Aku puas hati kau ya? Taklah. Apa pula saya tak ada dendam apa pun. Dah memang tak. Maksudnya puas hati tak dengan punishment ni? Kalau Bu nak tambah lagi, apa salahnya? Nak tambah apa lagi nak? Labu kena Malaysian. Aduh, tu aku cakap Bu bahaya. Bersihkan lah. Labu kena tu. Aku yang kena. Oh. Kau tunggu Bu. Kau relax. Dah mandi ke cuy? Dah. Cantiknya tandas. Memang aku nak kena warning tu aku terus. Elok malam-malam. Okeylah, nanti kita jumpa lain hari Lama tak bersua. Tahu-tahu kena mandi pula bila bersua. Okay, Assalamualaikum. Dia nak ajak aku lawan, aku tak nak, aku takut. Tak kena ajak aku fight tu. Sudahlah. Dah nak end live dah ni. Dah siap sos je. Ini semua yang barang-barang punishment Tarah. Dian, tengok tapi itulah nak buat macam mana. Kaidir pun end live terus. Kenapa Kaidir Bagus. Comel lah Bu. Tu comel. Dia tak ada benda dia nak mandi, dia bawa air dalam botol guys. Bagus lah, dia tahu tak ada paip. Lepas tu korang akan tengok ekor ni bulan 9 balik lah guys. Sebab saya memang tadi barulah sangat dah kena. Geram pula saya. Tak geram lah, suka. Nak macam ni salah saya kan TikTok kan. Lama ni Cap, sampai bulan 9. Dia 3 bulan Bu kalau ekor warning Bu. Ya. Baru clear. 3 bulan baru clear. Dia akan hilang satu. Kita clearkan semua. Sebab dia sekarang ni macam demerit kan. Dia bukan tu, dia dahsyat. Dia dahsyat. Banyak benda tak boleh nak sebut. Kan? Kadang-kadang dah tahu tapi kadang-kadang mulut dah terbiasa. Betul lah tu. Tapi yalah, apa boleh buat, sekejap aku slide sekejap. Oh, lagi 1,000 guys, ada ke? Aku punya target lagi 1. Ekor apa je kat mana dia? Aku ingatkan malam ni Labu tak mandi, kena mandi jugalah. 2 kali. Kau dengan aku tadi tak boleh buat apa lah. Macam nak relax-relax je malam ni. Mana ada relax. Kalau relax, Kaidir tak macam tu cuy. Tak ada sampai end live tu. Dia memang hari-hari. Tapi dia memang fighter. Masalahnya kalau tak engkau si Ryan. Oi, Ryan lagi tak ada penapis tu. Aku dengan Labu tak boleh tahan tu kalau dia ni. Dia main tag team. Dengan Kaidir. Menang, poin jauh, bergaduh. Kenapa bergaduh? Ryan dengan Kaidir. Memang tak boleh kepala tu. Tapi tadi live kau kecil pergi 9 aku berfaham dia tak nak naik Lama tak live kot Ya, sebab orang lama tak nampak kau live kat sini. Lagi pun sekarang dah pukul 3 Cap. Mana ada kau live pukul 3? Pukul 3 biasa bateri kau habis. Okey dah cuy. Naik apa, delay tu ada delay.
Okey, Dia paling kuat, kalau macam paling ni kuat hari-hari kan, Ben? bateri dia boleh tahan pukul 2, tak pun 1.5. Kalau live Dua-dua ada daily. Kau nak cerita apa? tapi rata tu dari nombor puluh. Ni pun 20. Yang buluh tu pun kau tengok berapa? Kemudian kau kalikan. Ya, 3 game sahaja tahu. Alah, Saja. lusa lah balik. Ha? Lusa. Gigit tak sekolah ke pun, tak lah. Bahaya lah. Kalau lusa pakai Apple agency tu, aku rasa tak apalah kau lawan orang lain. Sebab itu kau lagi ganas. Sebab apa tau? Sebab dia tak ada Tadi aku insurans. letak kepala dekat tu kot. Korek kanan. Semua tu. Oh. Kau Dia ni buat je, dia okey je. Dah ada berani sangat. tak beragak-agak shoot kena buat macam tu. Tapi aku rasa Cap kalau kau perasan malam dia lagi ketat daripada siang. Aku tak live siang, aku tak tahu. Tak, kau tengok macam contohlah Zaid kan, diorang mandi chat apa semua. Itu yang aku pelik. Ha. Lagi dahsyat. Sebab tu aku cakap siang dia lagi okey daripada malam. Jadi nak kena tukar live siang lah. Kau kena tahu lah bu, siang nak acap dia pukul berapa. Siang aku kadang-kadang nak dekat maghrib tau. Gila kau suruh aku end live pula. Jangan tiba-tiba, cik kat mana? Dia macam tu je. Tahu-tahu petang-petang dengan kita. Aku petang selalu main bola lah. Aku tu tak live siang. Aku ada meniaga kan. Meniaga pergi main bola, malam mau free. Majoriti orang-orang yang live malam ni memang semua burung hantu guys. Yes. Kami hidup malam guys. Dia 6 pagi belum tentu tidur. Buat susu anak apa semua. Kau mana tahu bu kau tak ada anak lagi. Itu cakap kau tahu Abu. Kau mentang-mentang kau main apa kat Brunei? Kau buat apa kat Brunei? Mana apa? Cap, aku dah ni lah Cap. Aku dah declare lah. Oh dah declare lah. Orang dah tahu kan. Oh, Labu dah kahwin dah kan. Daripada ayat selama dia dah kahwin. Dia sorok-sorok kan. Sebab takut orang tak bagi gigi kan. Babi. Kau mulut kau jaga. Kau jangan. Mulut jaga. TikTok saya gurau TikTok. Sebab Gurau. Labu dia nak macam privacy guys. Privacy. Dia tak nak orang ambil tahu pasal hidup dia. Senang kata pasal family dia lah. Pasal hidup dia dia nak orang nak ambil tahu. Personal tu kita. Dia macam anak dan bini dia tu adalah rahsia lah. Macam privacy. Tak semua orang suka show off. Betul tak Bu? Sebab anak aku comel apa? Betul-betul bapak aja macam. Apa? Kau nak cakap apa? Hati-hati. Kau tahu lah Bu Dah. Bila kau declare? Lama kan. Aku buat. Rahsia dalam benda tu. Aku buat BTT hari tu. Oh, siapa buat BTT? Bagi tahu siapa buat BTT. Kenapa tiba-tiba hati kau tergerak Bu? Kejap lah. Aku bilas betul-betul kejap Aku bukan nak live ni. 3.10 aku yang live lah. Macam mana kau boleh terfikir nak bagi tahu Bu? Aku macam benda tu macam tak ni tau. Dia tak. Kejap lagi aku bilas. Dia tak aku tak lepas, faham tak? Aku tak lepas. Tak puas. Tak puas. Apa yang kau tak puas? Itu jumpa kat airport. Itu kat airport. Jumpa kat airport. Sebelum Labu cerita aku dah tahu. Ada orang beritahu aku tapi aku diam je lah. Dah Labu pun diam takkan aku nak hebahkan pasal hidup dia. Sebab tu waktu kat airport jumpa aku tak terkejut tu. Aku tak tahu berapa orang anak kau lah. 2. Ya, sekarang dah tahu dah cerita. Uish. Duduk kat luar ni baru lepas hujan kena mandi cuy. Terima kasih. Kau pun tahu macam mana? Baru kau tahu azab dia. Berat. Kau tu bukan pakai air pipe. Kau tu bawa botol. Aku ni pipe terus direct daripada kena pipe yang sejuk tu suruh kat sini. Hello, pipe ni daripada rumah. Kalau kau betul tak puas hati, Aku ambil aku hujan tadi. kalau kau betul tak puas hati, mari. Tekan. Mari ya. Lawan dulu. Marilah. Jangan. Tak nak lah, takut dah tak nak 2 je. 2-3 game je. Janganlah. Kau lawan lah 2. Aku rindu nak tengok kau mandi kat belakang Saga tu. Tak. Aku ni pun dalam ketakutan. Tadi tak Labu kena warning aku nak terkencing lah tadi. Aku ingat aku tu kena tu. Takut. Sebab tu aku cakap masalahnya kalau petang aku mandi depan live macam. Tak. Acap betul-betul laju tu hilang. Bu, kau ni hilang. Hilang. Oi. Janganlah Bu. Perjalanan aku panjang kau ni Bu.
Pahit manis hidup dan pengorbanan. Tapi tolong Cap boleh tak lah Cap? Siapa ada dalam live kau tu tolong follow boleh tak? Nak cukupkan 1M. Boleh. Follow. Aku Amat aku follow guys. Support. setahun duk. Setahun siut. Ui, takutnya. Tak nak bayangkan lah benda tu. Tak nak lah, jaga Thank lah. you guys, thank you yang dah follow. Tapi nanti dah okey yang tu, pergilah kat sana daripada agensi kan. So yang ini secure dulu, bagi dia secure betul-betul. Tapi struggle lah kau sana. Tapi sekarang ni kau sana pula macam seronok lagi view. Serabut lah bang, aku lagi serabut tengok kau. Ni sebab apa? Sebab kat sana kau tak macam tak cover. Bebas lah. Kau jadi diri kau. Sebab yang ini orang kata alah macam Syashik cakap lah. Semuanya kat sini kan. Apa review ke apa ke. Kalau nyamuk guys, sambil kalau nyamuk guys. Bu, tahun ni masuk musika Bu. Dengan siapa? Ni dengan Fat tengok dah selalu lah. Kau lah pergi masuk. Aku dah 4 season pergi masuk kau. Aku tak nak lah. Boleh, orang-orang baru. Pergi. Ni, Bu, kau masuk dengan ni Bu. Dengan Is. Dia kena orang yang chemistry tu Cap. Habis tu betul. Okay, kalau macam tu kau nak chemistry kau ambil ni lah dengan apa? Pak Tuan. Terol ke? Tak okey. Tapi dia cakap apa? Terbaik. Tapi dia kena ada jiwa juga. Labu kena ada jiwa tu. Tapi bukan senang lah Bu, susah. Ya, kau buat lawak live dengan kau buat lawak dengan TV lain. Dia bukan. Satu lagi sana kan kita buat cerita Bu. Dekat live ni spontan kan. Full spontan. Bila kau lagi tu kau ada takut ke apa susah lah. Ada stage fright. Betul? Stage fright. Pandai cakap tu. Aku ada buku bahasa Inggeris lah aku beli. Kan pakai cermin mata tu jadi pandai bukan Bahasa Inggeris belajar. Dia ada translate. Sebab tu aku beli random. Sebab tu aku beli juga buku ni. Kau bawa lah kawan ni cuy. Bawa Arul. Kau Arul Labu. Aku Arul Labu. Aku minggu pertama balik tu. Ya, boleh. Masalah yang bawa pun tak ada ilmu. Aku nak ajar orang. Aku pun tak reti nak ajar. Apa pula tak ada ilmu. Kau bagi Arul pegang satu tangan kanan, Labu pegang satu tangan kiri. Betul lah. Okay lah. Cuy, aku nak pergi ni. Nanti kita lepak lagi. Okay. Bye Fat. Bye Bu. Alright. Assalamualaikum. Gerak dulu. Faham. Jumpa lagi. Bye-bye. Ya. Lagi tau. Dalam daily. Tata. Tak ada senyum.